Assalamualaikum geng. Hari ni saya nak review sikit sebuah motosikal daripada Kawasaki Morenas. Morenas Kawasaki Ninja 650 yang saya dah pakai untuk beberapa hari. Kita buat testing. So kat sini ada beberapa perkara yang saya nak share, yang saya rasa motor ni bagi saya not bad. Bagi saya memang sedap dipandu. Kalau nak tahu apa benda yang best, teruskan tengok. Ni adalah Ninja 650, Kawasaki Ninja 650. Kalau korang tengok sini, dia ni adalah sebuah sports bike yang bersisi 650cc. Nampak macam garang, tapi bila kita tunggang dia, riding position kita tak terlalu agresif. Maksud saya di mana bila kita duduk, macam motor saya ni, walaupun dia sport touring, tapi bila kita duduk, kita kena membungkuk lebih. Dan ni tidak. Bila kita duduk, kita tak perlu membungkuk. Sebab apa yang saya perasan, kalau korang tengok sini, dia punya handlebar dia berada di atas kita punya triple clamp ya. Mostly motor-motor sport touring dia berada di sini. Jadi kita punya riding position kita automatic akan jadi lebih agresif. Yang ni dia lebih santai. Walaupun dia berfairing, dia fairing macam ni, nampak sport, tapi dia santai. Next yang saya minat, dia punya cara bila kita duduk belakang ni, dia support kita punya belakang. So bila jadi macam tu, kita punya riding kita selesa. Bila kita nak make corner, atau kita nak corner kiri kanan, kita akan keluar sikit kan kita punya body. Belakang ni dia memang support betul kita punya corner. Jadi kita akan rasa lebih selesa, seperti kita duduk atas sofa. Memang selesa. Next, apa yang saya minat motor ni, dia ringan. Kita nampak dia berat, tapi tak, dia ringan. Saya pernah bawa ER6. Bila saya bawa ER6, saya lebih suka bawa ni, sebab dia lebih nimble bike dia. Dia lebih ringan. Kita nak turun, kita nak tolak, lagi senang, lebih senang. Lepas tu apabila dia ringan, waktu kita berada di bandar, kita main jalan-jalan bandar, kita nak mencilok-cilok pun senang. Tambah pula dia bagi side mirror macam gini. Bila perlu kita buka, bila tak perlu kita lipat. Sempoi bang. Ni macam. Dari segi performance pula, bagi saya motor ni cukup rasa. Bila kita pulas dia pergi, saya dah pernah try top speed, saya dapat 200. So bagi saya okey lah. So dah cukup okey dah tu. Dan dia boleh pergi lagi, cuma saya dia yang malas nak pergi laju. Bagi saya okey, saya cukup rasa. Lagi satu apa saya minat, dia punya design dia. Design dia agak agresif. So kalau kita tengok depan ni kan, muka depan dia ni garang lah. Memang agak garang, agresif. Tajam. Kalau kita nak compare dari segi untuk kita nak pergi ride jauh, saya dah pergi daripada KL, Kelantan, lepas tu kita ke Pahang, ke Terengganu, dan kita balik. Saya beli macam-macam lah. Saya bawa macam-macam barang. Boleh letak, tak ada masalah, jangan risau. Saya letak bag kat depan, saya letak bag kat belakang, ikat-ikat semua, tak ada masalah, okey je. So kalau nak beli motor ni jangan risau lah. Tapi kalau kata boleh pasang lagi cantik. Tambah pula motor ni dia dah datang dengan TFT punya display, jadi dia sangat-sangat menarik lah. Naikkan lagi orang panggil aura motor ni. Satu lagi, motor ni kita boleh pilih traction dia. So bila produk engine nanti kita ada KTRC kat sini kan. So boleh 1, 2 dan juga off. Off tu dia lebih ganas lah. Model lebih ganas, kita boleh off. Kalau kita control, kita boleh pilih option 1 dengan option 2. Cuma ada beberapa benda yang saya rasa dia agak kurang yang perlu ditambah baik. Saya tak kata dia teruk, cuma dia kurang baik. Apa yang saya rasa bila saya ride, motor ni dia agak kuat vibration dia. Dia agak rasa kuat vibration dia. The whole motor dia akan rasa vibration. Kalau kita bawa lah, yang saya compare dengan motor saya ni, tak ada vibration. This one dia ada vibration.
Saya tak tahu kenapa, mungkin sebab structure frame dia kecil, dia tak boleh nak berapa support vibration engine ni, ataupun saya tak sure. Tapi bila kita naik, kita terasa vibration tu. Jadi bila kita bawa kat sini, tangan kita akan cepat kebas lah. Tapi mungkin ada cara penyelesaian ni. Mungkin kita boleh tukar throttle grip yang lebih tebal. Okay. Itu saya punya pandangan. Itu yang kurang bagi saya.